Duduk Sabit. Ni tentang kes Aiman yang bawa selian aku tu. Sekarang EAIC sedang buat siasatan. Kebetulan HQ hantar kau untuk uruskan kes ni. Habis tu anak saya tolong apa? Ini file tentang kes tu. Aku nak kau ubah maklumat dalam ni supaya kita semua nampak tak bersalah. Dan kalau kau jumpa apa-apa bukti dalam ni, kau hapus saja. Tapi tuan, saya tak pernah buat macam ni. Jangan bimbang, Muaz akan ada untuk bantu kau. Baik tuan. Masuk! Apa semua ni, Syafiq? Aku adalah pegawai risikan yang dihantar oleh HQ untuk kerjasama dengan pihak EIC untuk menyiasat kes ini dan kes pemalsuan dokumen-dokumen sulit. Awak ni penyelia atasan yang menyembunyikan salah laku pegawai bawahan kamu. Terima kasih untuk fail. Bawa mereka. Kuasa adalah tanggungjawab. Integriti adalah kunci.